Mengapa Malaysia masih mengimport kira-kira 40% minyak terproses yang tersedia dari Singapura? Demikian persoalan dibangkitkan seorang pemerhati susulan Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan walaupun secara keseluruhannya Malaysia merupakan pereksport tenaga, namun negara masih terdedah untuk mengimport apabila harga minyak global meningkat. Dakwa pemerhati keadaan ini dipercayai berpunca daripada kegagalan kerajaan terdahulu yang gagal membangunkan kilang penapisan minyak refinery sejak awal ketika era kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Abdul Wahab Ahmad Badawi. Pemerhati menegaskan Petronas yang sudah lama beroperasi selama 52 tahun didakwa sebenarnya sudah bersedia untuk membina kilang refinery, namun tidak ada political will atau kehendak politik daripada kerajaan terdahulu. Dakwanya meskipun Malaysia mengimport 100% minyak mentah atau crude oil, namun kerajaan hanya mengambil hampir 40% daripadanya untuk diberi kepada Singapura bagi tujuan pemprosesan yang dijual semula kepada Malaysia. Justeru langkah kerajaan sehingga hari ini itu wajar dipersoal berikutan membabitkan kos import yang tinggi daripada Singapura berbanding membangunkan kilang refinery sejak awal yang mengurangkan kos perbelanjaan sekaligus memberi banyak penjimatan.